حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول salam alaika. Afina, Ya? nak tahu tak? Hari ni kita ada ceramah model Rasul. Oh, ya ke? Apa tajuk dia? Tajuknya ialah Rasulullah Qudwah Hasanah, berbentuk generasi berakhlak. Oh, nak tengok. Jom. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tujuannya untuk nak menyampaikan rahmat. Pasal apa? Orang tak berpegang kepada Al-Quran dan sunnah kehidupan. Orang pegang bahkan kepada siapa? Orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Buddhis, semua. Wa ma arsalna untuk apa? Illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kata Allah, aku utuskan Rasul, yakni kamu wahai Muhammad, tujuannya apa? Untuk nak menyampaikan rahmat. Siapa tahu rahmat tu apa? Kalau tanya tak jawab. Tapi kalau bagi hadiah dia ada, tu hadiah. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. Korang dah tengokkan video tadi? Sekian daripada kami, TJS Bus. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Ya Nabi, salamu alaika.